Tuhan beri jaminan kalau mereka nak tipu mu, Tuhan tolong mu, insya-Allah. Tuhan tolong. Memang berlakunya puak-puak Quraisy ni tak hormati perjanjian damai. Dia langgar perjanjian menyebabkan mengizinkan Nabi serang Mekah dan ditawan Mekah. Ini dia. Macam inilah Hamas berunding dengan Israel. Gejar tangan senjata. Jatuh senjata pula. Amerika kata Hamas kena lucuk senjata, Israel tak lucuk senjata. Jahat dia betul perjanjian ni. Mujahidin Hamas puak-puak dia kena lucuk senjata, Israel tak lucuk senjata. Tak boleh tembak menembak. Israel tembak, Hamas nak tembak. Dua tembak hari-hari. Berjatuh senjata. Ini langgar. Ini sudah 100 hari perjanjian. Hamas ke berapa ribu dia langgar perjanjian senjata ni. Ini tipu. Tak apa dia. Tapi dunia nampak. Dia nampak kita ni baik dan mereka ni jahat. Allah Ta'ala suruh orang Islam lawan. Jangan campur diri dalam kebinasaan.